Afra Midrudin. Saya daripada Kelana Bintang. Okey, rasanya nanti lagi 30 tahun awak ada anak berapa? Dua. Bagi tahu namanya? Nama Adam. Nama isteri? Nama isteri Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz Sufi bin Razwan dari kelas 6 Bintang. Okey, awak rasa lagi 20 tahun awak kerja apa? Askar. Ajar askar. Dekat mana tu rasanya? Dekat Kedah. Dekat Kedah? Okey. Okay. Nama saya Muhammad Arif dari kelas 6 Bintang. Terangkan pasal kereta awak tadi. Saya nak kereta Alphard. Okey, yang nak buat slide. Kita lagi 4 minit saja lagi. Habis slide terus pergi tukar baju. Besar. Hai, nama saya Tizakira Talita Zahra binti Hafizul Syafiq. Rasanya nanti dekat you awak buat apa? Saya rasa saya akan sambung permainan bola jaring hingga ke peringkat kebangsaan ataupun peringkat negeri. Hai, nama saya Nur Alisha Damia. Saya Okey. Rasanya nanti awak sambung belajar di mana? UiTM kot. Kos Sains. Assalamualaikum. Hai, nama saya Alia Suzana binti Muhammad Asni. Lagi 20 tahun awak rasa awak buat apa? Saya akan meniaga, Perniagaan apa tu? jual kuih. Akan ada bisnes macam mak saya. Hai, nama saya Nun Kasir Ristina binti Amirul dari kelas 6 Bintang. Okay, rasanya lagi 20 tahun awak bawa kereta apa? Saya rasa kereta Alza kot. Kereta Alza kot. Kenapa kereta Azhar? Warna apa? Saya rasa warna putih ataupun hitam. Kenapa? Sebab dia cantik warna dia. Terima kasih. Sama. Kenalkan diri awak. Assalamualaikum. Nama saya Marsha. Kelana Bintang. Okey, saya rasanya nanti awak lagi 20 tahun awak kerja kat mana dan gaji dia berapa? Kerja dekat office. Gaji RM5,000 kot. Okey, good. Assalamualaikum. Saya Nur Amalkis. Saya dari Kelana Bintang. Okay, awak rasa lagi 20 tahun anak awak ada berapa? Saya rasa 2. Boleh tak bagi tahu nama dia orang? Nama dia tak terfikir lagi. Rasanya bakal suami nanti nama dia huruf apa? Ikut. Kot. Okey. Saya Muhammad Al-Reda bin Khairi Aqwam. Saya paling suka Cikgu Ustazah Fatty kerana memperhatikan murid-murid dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiq. Ulang kan teacher? Okay. Saya suka olahraga ini sebab pada satu hari nanti saya akan pergi mewakili peringkat negeri Perak. Saya rasa bermain olahraga ini sangat seronok sebab banyak buat aktiviti dan ada pengajaran ni juga. Ada membuat kita menjadi sihat, ada kesihatan dia juga. Dan saya juga ada buat lomba lari, lompat jauh, lompat tinggi. Dan ada banyak lagi latihan. Masa depan saya juga akan menjadi olahraga juga. Masa depan saya nanti
Semoga alhamdulillah lah masa depan saya. Masuk ke Johanan. Doakan ya. Alif Syafiq bin Muhammad Azizul. Saya akan menjadi ahli bomba kerana saya akan menyelamatkan manusia dan haiwan. Nama saya Nur Atidah Batrisha. Lagi 30 tahun awak kerja siapa? Honda City. Sebab saya suka design dia. Harga dia berapa? Saya pun tak tahu. Tengok. Sekejap. Nama saya Siti Nur Aisyah. Lagi 20 tahun tadi. Lagi 30 tahun mungkin saya jadi cikgu pra. Sebab saya minat budak. Kenangan dulu. Nama saya Isfiras. Rasanya 3. Bagi tahu nama dia orang. Syafiq. Sufi Darwish. Awak rasa isi awak mula start nama dia huruf apa? Tak tahu. Rasanya. Cepat bagi satu. Hello. L. Alright, thank you.